Bismillahirrahmanirrahim. Ada daging 2 kilo, opah dah rebus dalam pressure cooker ya. Kerisik 3 pack kecil tu ya. Rempah kari daging 3 sudu makan penuh. Cili kisar tu dalam 10 sudu makan ya, ataupun 1 mangkuk kecil. 6 batang serai ya, dipotong kecil-kecil. Nanti nak dikisar ya. Ada 4 biji bawang besar, 1 inci lengkuas, 3 inci halia, 5 biji bawang putih. Nanti pun dikisar juga dengan serai sekali. Santan ni apa buat 2 kotak kecil tu ya. Tapi boleh campur air. Ada jintan manis 1 sudu makan ya. Serbuk ketumbar 1 sudu makan. Serbuk lada hitam pun 1 sudu makan. Ada 4 sekawan. Ada buah kemiri ya. Nanti dikisar. Kisar dengan jintan manis sekali. Ada daun kunyit ya. Memandangkan daging ni dah direbus. Jadi opah taklah masak macam orang buat tu ya. Masuk daging dalam periuk. Opah masukkan bahan kisar semua dulu. Masukkan cili kisar semua tu. Nanti dah masuk santan baru opah masukkan daging ya. Lalunya kalau buat rendang tok atau rendang apa pun, kita masuk sekali dengan daging, letak dalam periuk tu, masak pelan, api perlahan kan. Sampai 3 jam 4 jam. Tapi opah punya rendang kali ni, opah dah siap rebus daging tu. Jadi tak mau dia hancur. Jadi opah masukkan masa dah letak santan nanti ya. Udah kering sikit santan tu, baru opah letak daging. Bahan yang dimasak dengan air tadi dimasak hingga kering ya. Masak betul-betul ya, pecah minyak. Tadi tu dah pecah minyak, masukkan santan ya. Tambah air dalam bekas santan tadi tu. Biarkan tunggu mendidih ya. Agak dah mendidih, dah kering sedikit tu, masukkan daging yang dah direbus tadi tu ya. Kalau kita masak cara macam ni, kira cepat sikit lah. Tak adalah sampai 4 jam nak buat rendang tu. Nampak tak? Air daging tu tadi sikit je. Sebab masa rebus dalam pressure cooker tu, opah letak air 1 cawan je. Masukkan asam keping 1 je ya. Masukkan kerisik yang 3 pack kecil tadi tu ya. Kacau hingga kerisik tu betul-betul rata kena daging tu semua ya. Masukkan serbuk perasa, garam. Tak perlu masukkan gula ya. Daging tu dah manis ya, rendang tu dah manis dah. Masukkan daun kunyit tu ya. Setengah orang letak lambat daun kunyit tu, tapi opah masukkan je lah sementara nak tunggu daging tu kering. Daging pun dah nampak kering ya. Tak payah kering sangat ya, dia ada kuah sikit-sikit. Sebab kita nak makan dengan pulut, lemang ataupun ketupat pulut ya. Dah pun siap. Selamat mencuba. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk sahabat semua.